Wow, sangat padat, menarik dan berilmiah. Fat rasa sangat bertuah sangat dapat mendengar sendiri penjelasan daripada tetamu kita tadi. Dan selepas ini, kita akan bawakan juga seorang lagi tetamu yang pakar dalam bidang pertanian. Nak tahu siapa? Jom sama-sama kita saksikan. Antara isu-isu yang melibatkan bidang pertanian ini, saya lihat kebergantungan yang sangat tinggi kepada tenaga kerja asing lah, khususnya dalam sektor bidang pertanian seperti kelapa sawit contoh ataupun dalam bidang yang melibatkan pembenihan. So kita sangat bergantung kepada tenaga kerja asing. Itu satu sudut. Dan satu sudut lagi, dalam sektor pertanian khususnya dia selalu melibatkan sektor-sektor di luar bandar, yang mana teknologi ni masih lagi dalam peringkat diperkenalkan pada pemain-pemain industri di sana, di bahagian luar bandar. Tapi dengan bantuan kerajaan kita dah banyak mengeksplorasi sektor pertanian ni, membantu pekebun-pekebun kecil untuk membuatkan meningkatkan produktiviti mereka dari segi menggunakan aplikasi IoT, even AI dan juga robotik sebenarnya. Baik. Kita ada buat sistem robotik untuk mengambil pokok tomato, buah tomato. So kamera digunakan dari segi aplikasi AI untuk menganalisis tomato itu sendiri, sama ada tomato itu sudah masak atau sebelum masak atau suku masak kan. So AI bermain peranan yang tinggi di situ. Dia membuat keputusan berdasarkan data-data yang telah dibekalkan pada sistem tersebut. So ideanya adalah kita tidak menggunakan sebarang tenaga manusia di dalam teknologi tersebut. Semuanya bergantung kepada linear robotic system dan untuk memetik buah tomato dari mengambil pokok ke satu tempat, dan bila ada tempat tu untuk mengambil buah dan untuk diletakkan dalam paket, semuanya digunakan oleh sistem robotik. Maksudnya maklumat ataupun suapan data yang dimasukkan dalam robotik ataupun menggunakan AI itu sendiri dapat membezakan buah tomato yang mana masak, yang mana yang muda. Betul. Macam contoh kita ambil tomato ni bagi manusia ialah satu yang mudah untuk melihat dah masak dah, suka masak. Tapi untuk sebuah komputer untuk belajar tentang sebuah tomato yang nak masak, because dia melibatkan penggunaan cahaya, dia punya warna kan. Mungkin untuk kita dah masak tu mungkin warna merah, warna hijau kemerahan, tapi adakah boleh dipetik? So AI memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat keputusan, menganalisis data-data ni. Data ini yang kita gunakan AI ni, kita sendiri bekalkan. Kita ajar sistem tu, kita melatih dalam jangka masa yang agak panjang untuk kita untuk sistem ni betul-betul faham dan membuat keputusan berdasarkan data-data yang betul dengan tepat. Saya bayangkan sektor pertanian ni yang paling teknologi yang paling bercambah baik dalam sektor pertanian saya nampak adalah IoT, Internet of Things. Kenapa? Because untuk mengadaptasi aplikasi robotik ataupun AI kan, dia masih lagi di peringkat awal. Tapi kita boleh mengoptimalkan proses yang berkaitan dengan pertanian ni menggunakan IoT. Contoh, saya boleh kata kita boleh melihat persekitaran sekeliling secara terus dari sistem IoT kita bina kan, ataupun kesihatan tanah, level pH dia sendiri, kelembapan dia punya viscosity dia kan. So kita boleh adaptasikan secara terus dari IoT. Tapi apa yang kami cuba buat di Terobot, ada setengah kes yang kita buat dalam sektor pertanian, kita gabungkan dengan aplikasi pengambilan pokok dari sistem robotik kan, dan ada IoT di situ. So kita tahu suhu sekitaran macam mana, dan kita boleh melihat berapa banyak pokok dia akan ambil through aplikasi yang dibina khas. Dan dari situ bila data tu dah banyak dan data tu dah berkembang dan dalam kuantiti yang agak banyak, di situ AI akan mainkan peranan. So bila data dah banyak, AI akan buat analisis dan dia mengambil data-data yang paling tepat untuk membuat keputusan berdasarkan data yang telah dibekalkan tadi. Kesinambungan dan gabungan semua ni lah teknologi itu sendiri. Contoh IoT. Faham? Contoh IoT di tempat persekitaran tu adalah sensor. Sensor yang melibatkan
sensor sensor suhu, sensor pH tanah, sensor cahaya, sensor macam-macam sensor lah yang sebenarnya ya. Dia terpulang pada kita ataupun terpulang kepada permasalahan yang dialami, apa yang diperlukan khususnya oleh industri sendiri, sama ada mereka nak melihat data suhu secara live, secara masa terkini kan. So data tu dah akan datang daripada sistem tu sendiri. Okay, baiklah. Terima kasih banyak TSI. Sedikit sebanyak kita dapat pencerahan bagaimana AI dan IoT ini mengubah landscape pertanian. Sama-sama, saya terima kasih atas jemputan. Inilah serba sedikit tentang bagaimana kecerdasan buatan dalam mengubah landscape pertanian dengan menggabungkan teknologi serta alam untuk hasil yang lebih mampan. AI bukan sahaja mempercepatkan proses, malah membawa pertanian ke tahap yang lebih tinggi. Inilah masa depan pertanian pintar. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Jangan lupa bersama dengan Fad pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik, membawakan khas kepada anda semua pakar-pakar dalam bidang IoT maupun AI. Revolusi AI, transformasi teknologi dan digital.